Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Studio CM. Kali ni kita akan buat vlog yang bertahun-tahun lepas kita buat. Tahun ni kita mesti ada buat juga. So, tahun ni kita buat video unboxing hadiah Hari Guru 2026. Dan hari ni dah masuk 21 hari bulan Mei. Jadi, kalau kita tak buat hari ni, lambat lagi lah kita akan buat. Jadi, so, untuk itu kita roll VT. Anak jantan gue Hadiahnya akan ni dia ingat Raya Empire dan Karik Masih Fadisha kamu Almuni daripada Amiro mana ada daripada dah ini apa Ali Fikri Jelun ini Raya apa so hadiah tahun ni taklah banyak mana seperti mana tahun-tahun lepas. Lebih kurang aku tak bilang sebenarnya. Jangan awalnya nak dis. Hari ni dah masuk hari ke dah dekat seminggu aku dapat hadiah tapi tak unboxing lagi. Kita dapat makanan, dia hadiah yang berbentuk makanan sudah lama disimpan, sudah lama makan, ada simpan dalam peti. So hari ni kita akan buat unboxing hadiah Hari Guru 2026. This is my second time at the new school, sekolah yang kedua. Okey, sepanjang bergelar pendidik ni. Jadi kita akan listkan hadiah mengikut yang telah aku namakan. I am so tired hari ni. Okey. So kita tengok. Kalau tengok dalam kotak ni, kita ada hadiah yang paling nak kata utama taklah. Tapi this hadiah I got several. Aku rasa dia membeli daripada orang yang sama tapi diberi oleh orang yang berbeza. Berapa ada? Aku dapat apa? Okay. Kalau kita tengok video, nanti aku akan letak video. Okay. Hadiah yang sama. Daripada murid yang berbeza. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, aku akan baca. This one is from Luqman. Luqman 5C. Yang ini dari Muhammad Firash Waiz. This is the first boy who came to me first. This is the first boy yang datang pada pagi tu. Okay, daripada Firas. Kita tengok video-video Firas, Luqman, Muhammad Iman Akif pun daripada tahun 5. Afi ke Afiq ni? Afiq 5C juga, tahun 5. Asfa pun tahun 5. Dan Aish tahun 5. Aish dengan Iman ni sepupu sebenarnya. So no wonder lah they got the same present for me. Kita buka satu je dulu. Dan aku rasa benda yang sama. Kau bayangkan, aku ada 6 benda ni. Aku dapat 6 benda Allah ini. Okay? I will get this. Wow. Aku pensel ke apa ke punya boleh tahan lah. Tapi bayangkan aku dapat 6 benda ni. Warna pink. Should I unbox every hadiah? Itulah kita unbox. Ni daripada apa tadi? Yang first tadi. Yang first ni daripada Aish dapat warna pink. Okay, Aish warna pink. Kita letak balik dalam bekas dia. Aish bagi warna pink. Si Muhammad Iman ni sepupu dia. Pink juga. Aduh. Hadiah paling popular tahun ni. I don't know why. Okay. Hijau. Aku dapat warna hijau daripada Iman dapat warna hijau. Okay. Nama buat unboxing kan. Firas pun warna hijau. Sama dengan si Aish warna hijau Firas. Luqman hijau. Dia kata, aku rasa ada 2 warna je. Tak warna pink, warna hijau. Tak hijau pink. Sebab tu dia bagi warna hijau untuk cikgu lelaki. Ini daripada Asfa. Hijau.
Yang terakhir daripada Afiq. Okey, 1 pink dan 4 hijau setakat ni. Yang ke-6 hijau. Okeylah. Kita dapat 6 botol. Okey. 6 botol. Okey, kita tengok video-video daripada budak-budak yang bagi ni. First hadiah daripada Firas. Firas. Terima kasih Firas. Ni hadiah dia. Daripada Firas. Okey, ada nama. Thank you Firas. Okey, daripada Lokman. Ada nama tak Daripada Nyafi Azam punya. Ada nama tak? Nama. Nak jantan 5 C. Sini. Mana hadiahnya angkat? Okey, ni ada daripada siapa nama? Aizaf. Dah. Ni daripada Aiz. Next. Ni daripada Aspa. Ingat aku dah ingat. Aspa Lela. Sebab sama. Banyak. Hadiah daripada Iman 5C. Idea tak ada kau? Bye. Next kita. This is from Putri Anuzuyin. Okey, kita tengok video lepas ni. Ini. Okey, mana hadiah? Okey, ni ada daripada siapa nama? Lupa dah. Putri. Jangan nak marah. Ini adalah daripada Putri Anuzuyin. Inflatable pillow. Wow. Tapi marker permanent. Bukan tak menghargai, tapi permanent marker ni kurang sikit lah. Kita tak guna, jarang lah guna permanent marker kan. Okay, tak apa, terima kasih Zuyin. Hadiah daripada Zuyin. Okay, this one is from, I don't remember from whom. Mangkuk. Nanti aku tengok. Okay, kita tengok ni video daripada tuan yang bagi. Lagi? Ryan. Ada nama? Okay, ni Ryan apa? Terima kasih. Okay, this one is from, kita tengok video. Dia untuk kita lah kan Cikgu Rosaidi. Ni, masuk dalam muka mochi ni? Masuk. Okay, daripada dia. Kita tengok, ada sayang lah nak conteng. Ni nak dia ingat. Sebab nak sama dengan orang lain. Ni nak dia. Okay. Okay. Selamat Hari Guru, terima kasih sebab ajar saya selama ini. Beri saya ilmu, semoga saya sihat selalu sepanjang umur dan saya bersyukur boleh jumpa saya kat sekolah ni. Allahu Akbar. Tak tahu kenapa. Semazuddin Nodia Safira. Oh, dia Safira. Okay, terima kasih dia. Ni ada dari dia, walaupun simple tapi ia sangat bermakna. Okay, ini daripada anak Cikgu Fadli. Nama budak ni Fawaz tau. Dan tada! Kita panggil kuih tiram ataupun kuih getah. Makanan, tapi sebab benda ni boleh dia balut macam ni tak boleh tahan lama lah. Dan pen merah. Okay, this is very useful lah. Pen merah boleh dikatakan sebagai useful jugalah. Okay, the rest. Okay, this one is from, kita check video. Okay, kita tengok daripada siapa. Okay, tak ada nama. Tapi warna merah ni hot load. Senang, ni load. Nampak tak muka happy? Okay, nanti kita tengok video. Tada! I like so much. Walaupun bukan jenama Taiso, dia bukanlah berjenama mahal, tapi at least hopefully it functioning well lah. It function well. Terima kasih kepada pemberi. Next kita tengok pemberian daripada Azan. This is from Azan Hadiah daripada Azam. Azan. Sorry, maafkan saya. Azan. Tunjuk hadiahmu. Okay, good. Terima kasih. This one is from Azan. Iaitu madu.
Masih. Kita letak kat luar. Mana siapa? Awak ke? Yelah. Siapa nama tu? Ayuni. Adik kasih lu. Kasih aku. Ini hadiah daripada Ayuni. Okay, this one is from Ayuni. Okay, ni Ayuni. Okay, kita tengok Ayuni bagi apa. Tengok video. Thank you Ayuni. At least boleh guna tau. Dan pen hitam. Pen hitam pun permanent marker. Kenapa dia orang beli permanent? Semua permanent. Bukan boleh guna pun. Tapi whatever lah. Thank you very much. This is from Amni. Amni daripada 5C. Amni, okay. Ni Amni punya. Pusing. Okay, masa. Okay, Amni bagi para keychain. Oh, wow, keychain. Keychain yang leather. Pen. Okay, keychain leather pen. Keychain leather pen. Okay. Alright. This daripada Adik Ashraf. Mana dia? Ni daripada Amirul Mana dia tengok? Oh, ni ada Amirul. Okay, masa Amirul. Ashraf tu bekas murid aku tahun lepas. Adik dia tahun ni tahun 2 tapi aku tak mengajar. Dia bagi apa tahu? Sabun mandi. Dia nak cakap aku busuk kot. Dia nak cakap ni tak mandi ni. Bau serai. Sabun mandi. Dan juga bersama ni teh boba. Okay, terima kasih Amirul. I know this is from you Amirul. Okay, this one is from Aulia 5C. Ada. Ni girlfriend saya pula masuk. Masuk. Aulia Al-Kentum. Al-Kentum. Aulia ni budak ni nakal. Banyak kali kena marah, banyak kali aku sound. Ini namanya tasbih counter. Dan juga kismis hitam fancy USA. Aku tak tahu pula makanan tapi okeylah, kismis ni masih bungkus elok jadi tak adalah basi. Okey, next bagus daripada Aulia. Okey, kita tengok this one. Ini adalah daripada Ali seperti video Ni daripada Ali. Masih ada nama? Nama Ali ada? Okey, ada. Masih Ali. Okey, kat sini daripada Ali tahun 5C. Terima kasih cikgu yang terbaik. Kita buka sahaja. Aku tak excited sangat. Tak kisah apa besar kecil sebenarnya. Apa ni? Apa ni Ali? Ali bagi apa ni Ali? Ali, oh Ali. Terima kasih Ali. Dia bagi bekas tapi wife aku lebih suka. Mesti wife aku yang lebih happy ni. Okay Ali, thank you. At least benda boleh guna kan? Orang lain pun boleh guna. Okay Ali sudah. Yaya Empire. Yaya Empire daripada 4 pintar. Daripada Yaya Empire dan juga girlfriend Aidil. Macam bang. Girlfriend Aidil. Okay, masa Yaya. Okay, Yaya Empire dia bagi dalam ni. Kita nampak sini dia tulis. Bukan dia tulis lah. Kita nampak lah. Ada notebook dan juga pen. Ada notebook dan juga pen. Okay, this is from Yaya Empire. Ada lagi satu yang sama lebih kurang. Tapi aku tak ingat siapa. Nanti kita tengok video ya. Ni daripada ni videonya. Warna biru. Tadi Yaya Empire warna pink. Kita ada jawapan. Makan dia. Okay. Masih. Dia bagi marker. Oh bukan, pen. Dia bagi pen merah, pen hitam. Thank you for pemberi. Banyak lagi ni. Okay, this one is from Akil Zikri. Ini video dia. Tanda. Ini daripada Zikri. Ada nama tak? Okay, bagus. Akil Zikri ni budak yang
bukan budak yang pemalas, tapi dia budak yang slow learner. Okay, one of my RI student, budak pemulihan. Okay, tapi dia tak ada masalah. Dia seorang budak yang sangat rajin. Tapi dia lambat menulis je. Tak ada masalah pun. Terima kasih Akil. Dia bagi tuala dalam ni, tuala. Okay, this is from Sofia 3P, budak yang jarang bercakap dengan aku. Dia budak ni jarang cakap, tapi dia bagilah sesuatu. Sofia, what is this? I need to unbox. Bukan unbox lah, unpackage it. Sofia, apa ni? Oh, dia bagi pen. Ada pen dan pemadam. Terima kasih Sofia daripada kelas 3P. Ini aku tu cakap tak tahu siapa. Okay, kita ada kad. Ini pemberian daripada surprise. Harap tak jangan surprise sangat. Okay, 1, 2, 3. Ya Allah. Sini ada cermin tau. Dia ada cermin. Sama Hai Guru 20 punan daripada Akil Daniel 4 pintar. Adik Faris, anak murid kesayangan aku tahun lepas. Tapi Akil ni tahun ni lah. Ni daripada CMK ada. Kad. Ini daripada Akil. Betul. Dari Faris tak? Faris itu betul. Terima kasih cikgu kerana tak pernah jamu mendidik dan membimbing dan memberi semangat kepada kami. Semoga cikgu sentiasa sihat, bahagia dan terus berjaya mendidik anak bangsa, katanya. Surprise daripada Akil Daniel 4 pintar. Okay, terima kasih Akil. Bakal jadi anak udang aku ni. Dia yang tanya bila nak buat video unboxing. This is the card and this is the present. Okay. So, hiasan atas meja lah. Thank you. Sibuk dia tanya bila nak buat unboxing. Okay, dalam beg ni pemberinya tak ada nama, tapi aku akan letak video dia nanti siapa. Okay. Okay, masih. Okay, dia bagi korektor glue tape. Okay, this is glue tape, bukannya correction. Pen hitam. Pencil case. Dalamnya ada plastik. Bagus. Pencil case. Okay, this istimewa se-M. Aku tak tahulah pada siapa, tapi aku akan letak semua video-video yang aku bagi nanti. Terima kasih. Dan juga yang ni okey lah. Whiteboard marker. Selamat Hari Guru daripada Aulia Izzatun Nisa. Ini Aulia Izzatun Nisa daripada 4C. Tadi Aulia 5C. Lagi daripada Aulia. Ini tahun 4 punya. Baik guys, terima kasih Aulia. Ini siapa? Sebab kadang-kadang aku dah campur tau. Jadi aku tak tahu dia siapa. Okay, terima kasih kepada pemberi. Okay, this is from Munif. Ni videonya. Ada Al-Munif. Terima kasih. Okay, Munif tahun 4P. Hadiah daripada Munif. Keychain. Dan juga ni macam magnet ni. Magnetic. Okay, Aidil 4F. Okay, this is from Aidil. Dia bagi pen. Ni bukan video Aidil. Okay. Ni nama dia Aidil. Budak handsome ni. Belakang ni dia tulis Sezam tau. Sezaim. Sezaim ni cikgu praktikal. Tapi dia tak datang. Shoot, kena beli, dia bagi kat aku terima je lah kan. Tak apalah aku nak terasa ke apa kan. Okay, Nur Adira. Daripada kasih lama. Nama dia Adira. Bukan. Dia ada pada Nur Adira. Ikhlas dari Nur Adira. Nampak? Nur Adira besar. Okay, hadiah daripada Nur Adira. Dia bagi Nescafe. Dalamnya ada apa? Oh, ini betul-betul
review ni macam kosong. Dalamnya tak ada apa-apa. Okay, Nadira bagi Nescafe. Tapi Nescafe kosong. Beres, thank you. This is from Nadira. Auni Shakira. Daripada Auni Shakira. Okay. Ikhlas Auni Shakira bagi marker tapi tetap permanent. Husaini. This is the video. This is from Husaini. Ni daripada anak jantan nombor 2. Masih Hussein. Budak yang selalu kena peli sebab selalu buat video dengan dia. Tak apalah. Husaini tak ada masalah. Parent dia tak ada masalah pun. Cikgu-cikgu je yang bermasalah dengan aku. Okay, ini budak ni istimewa sebenarnya. Aku nak cakap itu je. Siapa yang tahu tahulah. Budak ni pemberi dia adalah sangat istimewa. Dia selalu berengkeh dengan aku. Dia selalu lepak dengan aku. Dia selalu duduk sebelah aku kalau dalam kelas. Walau bagaimana kena marah macam mana sekalipun, dia tetap duduk sebelah aku dalam kelas. Aku tak nak sebut nama lah. Cuma aku cakap thank you. Kalau dia tengok video ni, dia tahu yang aku cakap terima kasih. Okay. Budak yang paling banyak berengkeh. Tak payah nampak nama. Ini daripada Alisha 3C. Alisha 3C. Tolong. Ni daripada budak ni tak kenal nama apa kan? Alisha. Panggil apa dulu? Alisha. Masa kecil dulu? Alisha 3C, terima kasih. Walaupun saya tak mengajar, terima kasih. Okay, dia bagi marker dan pen. Terima kasih Alisha. Walaupun tak mengajar 3C. Akilah daripada 4C. Okay. Ini daripada siapa? Now we go. Akilah. Okay, Akilah 4C. Dia bagi marker, pen merah dan pen hitam. Okay, this is what I need lah. Bagus bagi benda yang... Okay, dapat pen 2 batang. Tak tahu daripada siapa. Stiker keychain. Okay, this one is from Muhammad Danish Imran bin Rahimi. Danish Imran. Tadi kakak dia Aulia. Sekarang ni Danish. Patutlah lebih kurang. Okay. Faris? Aku salah baca ni. Farisha. Okay, Farisha. Thank you, Farisha. Thank you. Tak tahu siapa. Daripada anak jantan gue. Nama dia Koyum. Daripada Mama Arik Rizki. Arik. Thank you, Arik. Ni ada daripada Arik. Kata. My guru kata. Laca. Daripada Anaki. Terima kasih Anaki. This is Anaki. Anaki. Daripada Anaki. Anakku. Okay, terima kasih Anaki. Okay, this one. Dalamnya ada buku nota. Kita tengok nota yang dia beri. Selamat Hari Guru. I love you. Selamat Hari Guru. Terima kasih sudah mengajar saya. Saya apa tu? Saya nak meminta maaf buat Cikgu marah. I love you. Who are you? Tak ada nama ke? Lain kali bagi tahu lah siapa. Agak dia. Okay, ni Kaira punya. Kan. Ni pun tak ada nama. Okay, this is from. Nanti kita tengok video. Siapa bagi, terima kasih pemberi. Okay, dapat buku nota. Alhamdulillah. Dan juga bekas air. Banyak betul bekas air. Tapi tahun ni tak banyak lah. Tak banyak mak. Oh, ada lagi. This one daripada video. Kalau kita tengok, ini adalah daripada Muayyad. Ya, kakak dia. Okey, makasih.
Tengok ayat memberikan tuala basuh kereta. Oh bukan. Aku bagi kat bini akulah. Okay. Okay, ini hadiah yang aku baru terima pada hari ini, hari Khamis 21 Mei sebelum balik. Nak jadikan cerita, hari Ahad kita sambut Hari Guru, Isnin, Selasa, Rabu aku tak ada kat sekolah. Hari ini baru dia datang bagi hadiah. Masuk. So kita buka daripada Amara. Okay, Amara anak Encik Fakri. Ayah dia kawan aku. Okay. Oh, sorry. Alah, sayanglah pula. Aku terkoyakkan paper bag. Paper bag ni dah lah mahal. Sorry. Bantal. Okay, aku bantal kat sini. Cantik. Nice. Nice. Oh, bagai. Is there any... Yeah. Rasanya that's all for today. Oh, ada satu lagi. Seperti video yang terakhir ni. Ini anak umur tahun lepas. Besarnya. Kalau you guys jenis suka explore port rare, hidden gem kita memang macam Budak kalah Kau budak kalah. Ini adalah pemberian daripada Ashraf. Ashraf ni adalah budak yang aku ngajar tadi tahun lepas. Dia bagi hamper. Okay, that's all for today. Itu sahaja hadiah-hadiah aku terima tahun ni. Semoga dapat berkongsi kegembiraan bersama bila menonton video ni. Dan setakat itu saja. Kita berjumpa lagi for the next video. Adios. Terima kasih Aidan. Ini is from Aidan Haras 1P. Okay, magnetic bookmark. Wow, it's very useful thing lah untuk digunakan. Very useful. Terima kasih Aidan. Aidan Haras 1P. Vina, terima kasih. Tak ada nama kau apa? Senang je, lain daripada lain. Ni daripada... Siapa nama? Akid. Akid daripada jalan apa? Jalan 5P. Okay, terima kasih. Baik. Syakir lagi. Hey. Tak sombong ni. Kita kambang. Terima kasih. Kuih, kek. Sedap ni. Terima kasih. Daripada budak Arif. Tengah makan kan, sibuk je. Akak ada hadiah hong? Akak ada hong? Akak ada hong. Ni ada Arif. Ni Arif. Bye kan. Bye. Dari tengok siapa? Ni dari siapa? Haras. Daripada Haras. Lagi. Ada? Bawah. Okey, ada nama. Masih bawah. Tak isi semakan Okey, daripada Aidan. Bukan Aidan Fahim Aidan apa nama awak? Aidan Sufian. Aidan Sufian. Okey, terima kasih Aidan. Untukmu. Okey, ni daripada siapa nama Musarif? Amsyah. Amsyah Israel. Salah orang. Maaf. Ni Abang Aidan. Aku kenal. Abang Aidan. Terima kasih. Ada daripada tahun 3P. Farisha. Terima kasih Farisha. Tamu pagi ke? Apa situ? Bye. 7. Hari 7 bulan 6. Hari 7 bulan 6. Hari tamu persekolahan semester kedua. Masih lagi terima bagi dini. Betul? Ada Hari Guru. Berapa lewat pagi? Pergi hospital. Sebab siapa masuk hospital? Siapa masuk hospital? Dini masuk hospital. Ini sakit apa? Demam. Okay, dah sihat lah. Terima kasih.